Okey, kita pergi kepada soalan 40, soalan set 1, Tok Wan muka surat 10. Darjah 17 menunjukkan Ogif bagi jisim dalam kilogram 60 orang murid. Okey, tingkatan 5 lah. Okey, kita tengok soalan. So, gambar rajah ni Ah, Okey, soalan ni dia nak plot kotak ni. Plot kotak mewakili Ogif mewakili Ogif. Okey, so kita kena tahu bila plot kotak dia kena ada 5 titik lah. 5 titik. So mesti ada 5 titik. So cikgu buat dulu 5 titik ringkas. Biasanya cikgu suruh pelajar buat 5 titik 1 titik, 2 titik. So yang ni 3, 4, 5. So yang ni ialah min. So min nilai paling bawah sekali 29.5. So semua 29.5. Semua betul nilai min ni. Okey, pelajar tengok. Okey, seterusnya maksimum dia kat sini. Ni maksimum paling hujung, 89.5. So, kita tengok kat sini, maksimum semua 89.5. Okey, seterusnya kita kena cari. Ni maksimum. Okey, kena cari yang tengah-tengah. Yang ni Q1, yang ni Q2, yang ni Q3. Q2 ni ialah median lah, median. Okey, median ni separuh. Median ni 1/2 daripada kekerapan longgokan. Darab dengan 60 lah. So, kita akan dapat 30. So, bila 30, pelajar kena ambil pembaris. Pelajar gariskan sampai hujung kat sini. Okey, dan pelajar cari dekat bawah ni. Mesti tepat mesti tepat. So, dekat sini 59.5. So, dekat sini 69.5. So, dia mesti di tengah-tengah So 59.5 ni kat sini kan. Ni kat sini kan. So confirm salah lah ni. Ni salah 59.5 salah. 59.5 salah. So dua jawapan dia kat sini. So yang ni betul, yang ni betul. So clear yang ni. Okey, seterusnya kita cari Q1. Q1, so Q1 ni ialah 1/4 daripada 60. So kita akan dapat. So, pelajar just tekan kalkulator lah. 60 bahagi dengan 4. 60 bahagi dengan 4. So, pelajar akan dapat 15. Okey, so 15. Bila dapat 15, kita gariskan 15 ni. Sampai ke hujung ni, kita gariskan ke bawah. So, dua-dua jawapan ni sama ni. Dua-dua jawapan ni sama. Dan jawapan ni pun sama juga. Kenapa sama dekat sini 62.5, 62.5. Okey, 70.5, 70.5 ni jawapan. Jawapan dia ialah C dan D. Sebab cikgu nampak ni semua sama ni. Okey, so jawapan dia C dan D. Okey, bila dah dapat macam ni, boleh cari lagi satu nak confirmkan lagi. Cari Q3, 3/4 daripada 60. So, kita akan dapat 45 garis sampai hujung. Tarik ke bawah. So, kita akan dapat jawapan dia. Terima kasih.